Assalamualaikum. Masuklah Budin. Sempena Ramadan ini. Mek suka tak? Favorite aku. Tambah pula dapat Mamak pisang tu. Cinta tu kan daripada hati. Ada yang ingat kau tu boyfriend aku buat malu. Siapa awak? Boleh panggil saya Coach. Saya nak jadi juara termuda yang pernah menang Piala Kafah. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ni mesti tak Imam hilang kan? Ya, tapi ni kan first time I jaga bapa I, so I terlupalah sikit. Imam tahu Hamid ni memang suka mengaji. Ada tak surau yang ditutup? Berani sana tu. Kita kena settlekan hal duit. Drama yang menyentuh hati dan memberi iktibar. Saya akan jaga amanah saya ini baik-baik. Dia seorang je bersamakan Iman keluar daripada neraka ni. Apa tak tahu apa dia jadi dekat abang tu. Jangan mengaku lah, aku suka. Abang dia pengen cukup. Ini rumah kita, syurga kita. Saya nak kenalkan dengan awak, Izara, isteri pertama saya. You kena buat Rihanna tu percaya dekat you. Nak sangat kahwin dua kan? Tak nak tinggal selingkuh dengan Sarah. Tapi bila undang-undang mampu dijual beli, apa pilihan yang kita ada? Satu cara je. Puasa tak habis lagi. Sibuk raya. Kita orang doa, tu untung banyak. Betul. Out of 10 stars. Cantik ni kalau minyak banyak lagi sikit ni. Korang masak kan? Tapi kita tak pandai masak. Inilah jadinya sekarang. Andai tiada suri. Dalam hati itu betul ke Reda? Tapi pahala dia besar tau. Anak aku ni memang baik. Okay, I learn my lesson, okay? Hayati keindahan di bulan penuh barakah. Ini jujur. Best. Aku Satu kerja pula nak mencari siapa bapa yang keempat. True meaning of friendship. Stand up for your friend because it's the right thing to do. Yes. Life is beautiful and you are beautiful too. Alhamdulillah. Pelbagai program santapan jiwa untuk seisi keluarga. Permulaan kita tak adalah mudah. Kita macam dah konon-konon macam geng lah. Kita kena face everything macam in positive way. Oh cakap layan je. Saya dah excited ni. Saya dah bersedia untuk jadi ketua rumah tangga kita. Adalah sikit tapi tak banyak. Yang penting berkat. Mari ikut saya. Dekat lagi, nikmati kebersamaan dan kegembiraan. Bulan ni Ahala berganda-ganda. Lagi popular aku, lagi kurang masa aku bersama keluarga. Kita tengok siapa orang yang ada dekat sekeliling kita. Yang banyak mengajar saya yang mana penting. Merapatkan ukhuwah sesama insan. Semua yang hadir di sini termasuk golongan orang beriman semuanya. Kali ini kami bersyukur sangat-sangat. Sebab Allah akan bagi pahala banyak sangat pada kita. Ramadan ini, indahnya lain macam bersama Astro One Tan Suka.